بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan sudah pun tiba. Jadi seperti yang kita tahu, bulan Ramadan ialah bukan semata-mata hanya untuk kita berpuasa sahaja, tapi bulan Ramadan juga ialah bulan Al-Quran. Jadi jom kita bercakap tentang tadarus Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bahkan Jibril AS pun datang setiap tahun untuk bertadarus dengan Nabi Muhammad SAW. Hebat kan? Jadi takkan kita nak biarkan Al-Quran ni berhabuk je. Ramai orang yang nak baca Al-Quran tetapi malu sebab dia baca tak lancar. Tapi jangan lupa, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan sentiasa bersama para malaikat yang mulia dan sentiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan tersekat-sekat di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Jadi janganlah malu untuk membaca Al-Quran walaupun bacanya perlahan-lahan. Tadarus ni tak semestinya ramai-ramai je dekat masjid. Dekat rumah boleh, dengan keluarga boleh, secara online pun boleh. Yang penting kita luangkan masa dengan Al-Quran setiap hari. Jadi jom kita challenge diri kita seberapa banyak kali yang kita boleh khatam dalam bulan Ramadan. Kalau tak dapat 1 juzuk pun, separuh juzuk pun boleh. Yang penting kita ada usaha. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni dia akan menjadi kawan kita di dunia dan akan memberi syafaat di akhirat kelak.